Awas perangkap ni, DSR korang bawah 60%. Itu bukan tanda untuk korang tambah komitmen baru. Hai, saya Faiz. Terima kasih kerana view channel saya. Di dalam channel ini saya akan share berkenaan tentang kewangan, cukai, pelaburan dan macam-macam lagi topik berkaitan kewangan. Kalau anda berminat video-video berkaitan kewangan, jangan lupa subscribe dan like video ini. Alright, atas kertas korang dah kira DSR korang bawah 60%. Cantik, baru 45%. Boleh lagi ni nak tambah rumah baru ataupun upgrade kereta baru. Yelah, bawah 45%. Banyak lagi gap ni. Bolehnya, confirm bank lulus. Tapi ramai yang masuk perangkap ni. Korang terlupa satu benda. Sebelum tu, kita kena faham dulu. Apa itu DSR? DSR adalah Debt Service Ratio. Secara ringkas, DSR ni kita kira berapa peratus gaji kita dibaham oleh hutang. Sebagai contoh, kita ada gaji bersih RM5,000. Hutang sedia ada seperti PTPTN, rumah sedia ada atau kereta sedia ada RM2,000. So, bila kita kira DSR, RM2,000 bagi RM5,000, 40% DSR. Jadi, nampak atas kertas cantik ni kan? Boleh lagi lepas nak dulu ni. Bank bagi DSR 60%. Kita baru 40%. Kalau kita submit loan baru, confirm lulus. Tapi kita lupa. Kita lupa komitmen sedia ada. Sebagai contoh, kita ada yuran taska RM800. Kita perlu bayar takaful RM400. Groceries, pampers atau susu RM1,000 sebulan. Bil internet, Huawei mungkin RM300 sebulan. Kereta sedia ada, minyak, duit tol lagi nak pergi kerja, mungkin RM500 sebulan. Jadi komitmen sedia ada adalah RM3,000. Jadi kalau kita congak balik, gaji bersih RM5,000, komitmen sedia ada RM3,000, tolak lagi dengan hutang yang sedia ada RM2,000, baki setiap bulan adalah kosong. Nampak? Kalau kita tambah hutang baru, contohlah hutang baru tu RM800 sebulan. Dah jadi negatif RM800 sebulan. Mana kita nak cari RM800 sebulan tu? Mungkin makan Maggi je lepas ni. Jadi dekat sini kita dah boleh nampak, walaupun DSR kita bawah 60%, kita tunggu dulu. Jangan bertindak terburu-buru. Kira balik komitmen sedia ada dengan hutang sedia ada. Calculate balik, congak balik dan tengok kita masih bernafas tak lagi lepas ni. Dapat sesuatu? Kalau anda nak lagi video-video berkaitan kewangan, cukai, pelaburan dan macam-macam lagi berkaitan kewangan, jangan lupa subscribe dan kita jumpa lagi nanti.